hijau ni, orang dekat Pawagam tengok rainbow tree lagi. QR tak boleh pakai kat sini. So kita pusing-pusing, river nampak. Saya daripada rancangan Malaysia Hari Esok. Sorry. Nona. Oh, Nona. So ni nasi ambeng ni, dia asal ni kat mana kak? Jadi dia kena ada aksesori. Saya translate lah. Ada aksesori baru melengkapkan dia menjadi nasi ambeng. Nasi ambeng, bukan ambeng. Ambeng. Nasi ambeng. Tak tahulah apa malang nasib kita hari ni. Tadi nak keluar pagi, expander tak boleh start. So kita naik Azhar ni jangan bawa. Separuh jalan tadi, Baman kata, kereta ni dah dekat sebulan due untuk servis. Kita ni bukannya dekat bandar, kat Ijuk. Kat Ijuk ni, orang dekat Pawagam tengok rainbow tree lagi. QR tak boleh pakai kat sini. So kita river, pusing-pusing, nampak Petronas. Saya jalan-jalan terus, tiba-tiba nampak Pro 2 Service Center. Ada bay dekat belakang sana. So bila kita tanya, rupanya ni SSP, Satellite Service Pro 2. Alhamdulillah. So itu dia nasi ambeng. Tapi sebab kita berasal daripada negeri nasi kandar, so kita campur sikit ada punya kuah. Jom. Alhamdulillah, dia setiap dugaan tu mesti ada penyelesaian dia. Allah itu maha adil. Tadi kita rasa susah kan? Jumpa juga pusat servis walaupun dekat Ijuk kan. Dalam Petronas kami pun tak sangka sebenarnya. Walaupun dia kecil, tapi dia komplit. Dia ada ruang menunggu yang selesa, ada toilet, ada wifi, tempat parking banyak. Walaupun dia cuma ada satu bay, tapi dia sama macam 3S. Cuma dia buat servis-servis minor dengan middle je. Tapi kalau nak overhaul apa semua tak boleh lah. Kena hantar pusat servis yang besar. Okey, come. Kita makan nasi ambeng. Kita tak pernah lagi tau review nasi ambeng. Bismillah. Bila orang tengok Azhar mesti kata, kenapa tak servis kat luar je bang? Senang, susah nak kena pergi pusat servis. Walaupun kereta kami dah 7-8 tahun, memang tak pernah servis dekat luar. Sebab saya memang confident dengan Pro 2. Lagi satu, actually servis kat dia murah pun. Ada workshop kat luar lagi mahal pun. Dan kalau kita servis dekat pusat servis ni kan, dah tentu genuine. Semua benda dia pakai barang ori. So esok, siapa yang nak servis kereta Pro 2 boleh pergi dekat situ. Lagi satu, tolong share makan makanan yang sedap dekat sini. Sebab pernah betul, 2 tempat kami pergi hari ni tutup.